everyone again. Today I just want to talk about the issue where the government failed to get two-third votes, to pass the bill on limiting the prime minister's position for 2 terms only, which is like 10 years lah. So now, well, I'm not surprised from the opposition parties, the PN gang lah. Because, they are full of idiots and then I saw this morning someone sent me a video of Fahmi Fazil. I mean, obviously Fahmi wants to make a political point lah, that the PN MPs did not understand what the bill is meant for. Okay. This is that's what he said lah. He said the opposition MPs thought that this bill is to give Anwar Ibrahim a 2 term at least. Is about Anwar Ibrahim. You know Peace, PAS, POS, Bersatu, or whoever align themselves with PN, please use your brain, okay? Please. This is, I'm not surprised, to be honest, the sort of mentality they have. But despite that, for Fahmi, actually want to say that the PN MPs misunderstood the bill that, is for future, of course, including Anwar Ibrahim, that, it means that only maximum 2 terms they can sit as Prime Minister. But, as I said again, Fahmi Fazil should actually tell his own bloc, the government themselves, who were either absent or abstain, but I think most of them were absent, and that's why they cannot vote. There were 8 of them, 8 from the government bloc, who did not turn up to vote for this very important bill, so Fahmi, you can tell off lah how stupid the opposition MPs are, because we all know that, because that's why we didn't vote for them, because they are damn bloody stupid. But please tell your own government bloc, these people, the 8 people who did not turn up for a bill such as this important bill to be voted, and they don't appear in parliament. This is the thing about these people. They really take for granted that people elect them and that's it. They can suka hati, datang tak datang parlimen. I think I've read somewhere, basically, they have marked how many, all MPs berapa kali, how many times they appear in parliament session, So, this is the problem. I think I blame it to Malaysians themselves. Because, somehow or rather, people don't use their brain, kan? Okay. This is a message to the Malays lah, Bila kamu memilih wakil-wakil rakyat ni, apakah yang sebenarnya kamu mahu? Kamu mahu wakil-wakil rakyat ini bersuara untuk kamu. Dan apabila wakil-wakil rakyat kamu yang tidak membawa apa sebenarnya rakyat mahu, saya nak tanyalah dengan orang-orang Melayu ni, adakah kamu tidak setuju sekiranya Perdana Menteri hanya boleh menjadi Perdana Menteri selama dua term lah. Maksudnya maksimum dia boleh jadi Perdana Menteri hanya 10 tahun.
kita tidak mahu lagi terjadi seperti yang dulu-dulu yang mana Perdana Menteri boleh duduk berpuluh-puluh tahun dan menguasai tempat itu sesuka hati mereka, ya. Jadi kita mahu supaya seorang yang amat berkuasa di Malaysia ini tidak akan terus mengongkong kuasa itu lebih daripada 10 tahun. Saya rasa orang-orang Melayu kalau diterangkan kepada mereka bahawa ini adalah untuk kebaikan kita sebagai rakyat, mereka akan bersetuju. Tetapi itulah dia. Orang-orang yang sekarang kamu pilih sebagai wakil rakyat kamu di dalam Bersatu ke, PAS ke, mereka hanya memikirkan tengkolok dia je. Tengkolok dia je. Dia tak fikir tentang kamu orang. Kamu faham tak? Dia, kenapa yang mereka membantah? Mereka tidak mahu mengundi untuk undang-undang ini dan membantah. Mengapa? Ini adalah untuk kebaikan kita sebagai rakyat Malaysia. Supaya tidak ada seorang pun yang boleh menguasai kuasa yang amat besar di Malaysia ini selama-lamanya. Ya, so itu yang saya tak faham lah. Adakah mereka membangkang hanya sekadar untuk membangkang, tetapi mereka tidak berfikir bahawa ini adalah kebaikan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita apabila sebagai rakyat memilih wakil rakyat, kita hendak orang itu membuat sesuatu untuk kita, untuk rakyat, untuk kebaikan kita supaya kita tidak digunakan, diperbodohkan, dimanipulasikan oleh orang-orang politik. Tetapi di Malaysia kita ni masih lagi tidak berfikir. Kita masih berfikir dari segi agama dan bangsa. Agama dan bangsa itu tidak akan tercabar, ya, sebab itu memang sudah ada di dalam undang-undang kita. Jadi kan saya tak faham. Saya haraplah, saya begitu harap orang Melayu di masa GE16 nanti akan berfikir lebih mendalam. Apakah kebaikan wakil rakyat yang telah kamu pilih membawa kepada kamu? Ada kebaikan tak? Ada perubahan tak di dalam kehidupan kamu? Kita hidup kat dunia ni sebenarnya kita mahu hanya apa? Kehidupan yang nyaman, ada duit dalam poket kita. Kita tidak mahu menyusahkan orang lain. Kita mahu negara kita aman dan tenteram. Jadi itu yang kita mahu daripada wakil rakyat kita. Sebab mereka sebenarnya bersuara untuk kita, bukan untuk politik mereka. Itulah saya. Inilah, jangan si Fahmi ni, janganlah hanya nak memburukkan Pakatan Perikatan Nasional. Sebab mereka tu memang dah bodoh dan bangang. Mereka tidak pedulikan tentang tentang rakyat orang ramai di Malaysia ini. Tetapi kamu sendiri di dalam kerajaan 8 orang tidak hadir. Kamu kena bersuara juga tentang 8 orang yang tidak hadir ini. Kenapa mereka tidak hadir? Adakah mereka sakit? Tak terlantar ke hospital, tak boleh bangun? Ataupun kenapa? Ataupun adakah bil ini ditaruh ke hadapan oleh kerajaan ini sebagai satu drama sahaja, dan tidak mahu bil ini dilepaskan? Hanya nak menunjukkan kepada rakyat bahawa kita sudah cuba. This is all bullshit, okay? Seriously. Kalau bil-bil yang lain tu boleh lepas pula. Itu yang aku heran tu kan. Inilah dia. Kita perlu perubahan lah. Perubahan yang bukan sekadar kita mahu negara yang lebih maju untuk semua rakyat. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita cuba bagi muka-muka baru, darah-darah baru di dalam parlimen. Kita tengok dia punya performance. Dia punya, kalau dia tak buat kerja juga, kita masih lagi susah nak cari duit, susah nak cari makan, sentiasa tak ada duit dalam poket. Kita buang mereka, kita cari yang baru. Okay, so itulah dia. Saya nak ulang apa yang saya telah post di social media saya, ya.
Rakyat yang takut kepada kerajaan itu adalah satu tirani, ya, satu kekejaman. Tetapi sekiranya kerajaan takut dengan rakyat, itu adalah satu kebebasan untuk rakyat. Jadi kita kena ubah fikiran kita. Kita sebenarnya bos. Di dalam mana-mana negara demokrasi, rakyat adalah bos, okey? Bukannya yang kamu tunduk, yang kamu panggil datuk, kamu panggil Datuk Seri lah, Tan Sri lah, Datuk lah and all that. Bukan mereka. Kita yang sebenarnya bos kepada wakil-wakil rakyat yang sekarang berada di parlimen ataupun di ADUN, ya, negeri punya. Mereka dipilih oleh rakyat. Okay, so mereka mesti bertanggungjawab terhadap rakyat, bukannya terhadap parti politik mereka, bukannya terhadap tentang nak terus mendapatkan apa dia punya position lah, supaya mereka terus menjadi wakil rakyat. Mereka terus, sepatutnya wakil rakyat pun mesti ada bil mengatakan mereka tidak boleh selama-lamanya dekat dalam parlimen atau dekat ADUN. Mesti ada 2 term juga. Pada saya lah, bukan sahaja Perdana Menteri, mesti juga wakil rakyat dan ADUN juga mesti ada time limit. Okay, time limit maximum 2 terms, ya. For me, it should be that way. Give way to new faces, new blood, not people who want to be there forever. Datang tidur dekat parlimen. Yeah, this is what they do. Okay, this is my run today lah, because I'm so fed up lah with the mentality of many people. I just can't understand it, how they think. But yeah, I mean, I guess that is the meaning of diversities, different way of thinking. But when it comes to politics, kita kena lebih bijak sedikit lah, okay? Alright, terima kasih.